Yang ni first time saya nampak. Kenapa pula kalau lahirnya ramai peniaga tanda akhir zaman, Ustaz? Nabi sebut. Oh ya? Ramai peniaga tanda akhir zaman. Banyak pasar-pasar yang berdekatan tanda akhir zaman. Cuba Yusuf buka muka surat tu. 31 ni first time saya dengar. Itu memang best. Muka surat berapa? Sebab sekarang saya scroll TikTok je orang buat live niaga. Scroll TikTok je orang buat live niaga. Muka surat apa tu Yusuf? 31. 31 Saya tulis buku tapi 144. 144. Saya tulis buku tapi tak mana saya ingat tau. Betul. Sama juga saya hafal Quran tapi saya tak hafal page. Kan? Page lain cerita. Kan Nabi sebut tu dengan jelas banyak berlaku peniaga dan pasar-pasar itu berdekatan di antara satu sama lain. Saya baca Ustaz. Nabi SAW beritahu, tiba hari kiamat, para pembesar menyerah dan para pedagang merebak ke mana-mana sehingga kaum wanita turut ikut serta berniaga dengan suaminya. Ni depan mata kita ni. Betul. So adakah bermaksud tak elok kalau para wanita ikut suaminya berniaga ke tak ada kena-mena? Tak ada kena. Dia tak ada masalah. Cuma apa yang dirisaukan, tengok bila wanita dibenarkan untuk berniaga, apa dia orang buat hari ni? Dia menjual sehabis-habisnya dengan tak menjaga tata tusila, tak menjaga adab sebagai wanita, tak menjaga aurat yang paling takut. Kan? Dengan tabarruj yang terlampau. Tengok orang wanita, maaflah saya sebut, wanita hari ni nak menunjukkan dia tu kaya, dia pakai emas bukan dalam baju tapi di luar baju pakai emas. Tak boleh Ustaz. Kenapa nak tunjuk-tunjuk? Satu lagi penyakit ain. Itu kita bincang penyakit ain pula. Takut juga saya penyakit ain tu. Ustaz takut? Semua itu perkara yang perlu kita takut lah. Takut benda tu. Penyakit ain ni penyakit orang yang dengki dengan kita. Orang hari ni kita kena terima. Bila kita terlampau menunjukkan kekayaan kita, kebahagiaan kita. Yes, perkara itu perkara yang positif. Kadang-kadang orang kata nak sharekan semangat, nak bagi motivate. Betul, kadang-kadang tak apa. Tapi kalau selalu sangat, kita kena fikir ada serta manusia yang ketika itu diuji oleh Allah. Kita takut mereka tu bila mana sedang diuji, sedang down, dia tengok video kita, dia benci dengan video kita. Subhanallah, itu yang kita takut. Pandangan manusia yang tak suka dengan kebahagiaan kita. Pandangan manusia yang tak suka dengan kekayaan kita. Kalau nak tunjuk boleh ke? Saya taklah terlalu syadid ni, saya tak terlalu tegas. Dalam segi ni saya kata boleh nak tunjuk, tak ada masalah. Nak tunjukkan kebahagiaan. Even though saya celebrate anniversary, saya post, tak ada masalah. Nak sambut birthday wife, nak sambut birthday saya, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan terlampau-lampau. Daripada pagi sampai ke malam kita duk share yang aku hari ni aku bagi apa kat wife, esok bagi apa kat wife, lusa bagi apa kat wife. Contoh tiba-tiba Allah datangkan ujian kepada kita dengan wife kita. Mati mat dengan video tu. Orang menyebabkan kita akan makin down. Menyebabkan kita akan makin ramai hentam aku dengan video-video sebelum ni. Contoh, tiba-tiba tunjukkan kekayaan kita, hari-hari tunjuk aku ada emas ni, aku ada duit ni. Tak ada masalah, tapi jangan terlampau. Cuba bayangkan tiba-tiba Allah uji kita, tiba-tiba orang upkan video tu balik. Okay. Sebab itulah saya kata setiap apa yang kita buat dipertanggungjawabkan. Contoh kita cakap macam ni. Sebab tu saya sangat takut bila mana bercakap yang terlampau. Takut bila mana Allah uji kita, ni orang ambil video ni, ni kamu dah sembang ni, tiba-tiba kena kepada kamu, mana kamu pada hari ni. Sebab itulah akan sampai pada satu zaman, kalau Yusuf perasan, Nabi sebut tanda kecil kiamat, sangat banyak manusia yang nak bercakap di akhir zaman. Ya? Serius? Masing-masing nak membincangkan topik-topik yang bukan dalam bidang dia. Okay, apa Yusuf perasan? Apa saya perasan? Saya rasa kena diri sendiri lah. Bukan. Yusuf ni bagus sebab Yusuf tak bercakap. Yusuf panggil orang untuk bercakap bidang dia. Tapi yang ni, podcast yang lain, TikTokers yang lain, influencer yang lain, bukan bidang dia, jangan cakap. Bukan bidang kamu. Kamu pun tak belajar pun agama. Kamu belajar alif bata, stop. Tiba-tiba kamu nak cakap pasal hukum mufti dan sebagainya. Sebab itulah di antara tanda kecil kiamat, orang nak bercakap bukan bidang dia. Di first time juga saya dengar. Tambah-tambah dia bercakap benda yang literary, benda yang salah. Itu perkara yang antara saya takut.
Betul, apa yang keluar dari mulut saya cuba hati-hati. Kalau boleh jangan ada reflect kepada saya, ada backfire kepada saya. Bukan saya risau kepada netizen, tidak. Saya risau pada diri saya. Sebab kita dipertanggungjawabkan atas apa yang kita cakap. Itu yang saya pegang. Ya. Saya jumpa ustaz orang rasa macam ni. Allahu Akbar. Tiada ada. Itu sebab tu Yusuf tak nak jumpa saya tu. Tak ada Ustaz. So saya pergi sekilas last. Peperangan antara tentera Islam dan Rom ni adalah yang dimasukkan dengan Nabi SAW tu ke? Ataupun ni yang hari zaman yang ni? Itu antara kemuncak. Bukan yang Nabi SAW beritahu Islam menang tu. Bukan yang tu Yang itulah. yang tu. Itu kemuncak. Bila mana kita berperang akan sampai pada satu ketika Islam naik. Musuh Islam dia tak suka dengan kebangkitan Islam kan. So mereka akan serang Islam. Negara A dia akan serang personal. Maksud negara A akan serang personal. Negara B akan individu serang. Negara B individu serang. Bila mana negara A serang kalah, negara B serang kalah, negara C serang kalah Islam. Ketika itulah kata Nabi, kamu ketika itu kenapa kamu kuat? Disebabkan kamu akan bergabung dengan satu kumpulan Nabi sebut Bani Asfar. Bani Asfar ini siapa? Rom. Oh ni tanda kecil. Termasuk dalam tanda kecil kiamat. Sebab ini titik tolak yang akan menaikkan nama Imam Al-Mahdi. Yang menaikkan nama maksudnya bila mana kita bergabung dengan Rom, kita bawa kemenangan, Imam Mahdi muncul, ataupun sebelum tu Imam Mahdi dah muncul untuk bantu untuk menaikkan peperangan itu boleh jadi sebelum tu ataupun selepas daripada itu. Tapi ulama berpendapat kita akan naik sama-sama. Maksud dia tanda kecil kiamat ini dia support kepada tanda besar kiamat yang pertama. Sebab tu ada tanda kecil kiamat yang in between. Tanda besar dan tanda kecil duduk tengah-tengah. Dia akan naik, sebab itulah tanda besar kiamat yang pertama dia adalah pintu di antara tanda kecil dan tanda besar Imam Mahdi. Bila mana Imam Mahdi muncul, pintu tu dibuka. Perantaraan di antara tanda kecil dan tanda besar dah tidak ada. Sepadan tu dah tidak ada. Maka tanda kecil akan masuk menjadi tanda besar. Apa dia? Islam akan bergabung dengan Bani Asfar. Siapa Bani Asfar? Ya Rasulullah, Rom. Bila mana mereka bergabung, mereka berlawan kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, semua kumpulan kalah. Lalu bila mana mereka Islam dengan Rom, dengan Bani Asfar, banyak peperangan yang mereka berjaya bawa kemenangan, menang, mereka bersorak, meraihkan kemenangan. Lalu kata Nabi, ketika itulah kamu dapati Bani Asfar, dia khianat kepada Islam. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengangkat sepanduk simbolik salib. Maka berlakulah siri peperangan dengan Imam Mahdi dan sebagainya lah. Itu panjang lah. Faham. Okay kejap guys, Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja.
add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join tim emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.